Ada perkahwinan yang masih bertahan tapi dah tak ada love, dah tak ada connection, masih tinggal serumah, masih buat tanggungjawab kerja, anak-anak, tapi bila duduk sama-sama tak ada benda nak bercakap dah. Kosong. Benda ni sebenarnya sangat common. Ramai orang stay dalam satu hubungan bukan sebab cinta atau kasih sayang lagi dah, hanya kerana tanggungjawab sahaja. Tapi hati-hati, lagi lama korang hidup macam ni, lagilah masalah dan susah untuk korang hidupkan balik hubungan tu, ceriakan balik hubungan tu, cari balik kasih sayang dalam hubungan tu. Acknowledge balik setiap kesilapan yang kita dah buat. Partner kita pun kena buat benda yang sama kat kita. At the end of the day, ini satu penghidupan yang kita akan melalui untuk satu masa yang lama, especially bila kita ada anak. Jangan bagi anak-anak kita hidup dalam satu jangan bagi anak-anak kita nampak yang kita hidup dalam satu hubungan yang macam tu. Trust me, benda ni akan ada efek kepada mereka juga. Start small. Acknowledge apa benda yang dah hilang dalam relationship ni. Bawa perubahan, bawa berbincang, change. Because perkahwinan yang boleh bertahan lama tak semestinya satu perkahwinan tu boleh hidup lama.